Malam mayang Jumaat di rumah dak ujang, siapa sejik ujang hamba nak turun susah sebab OKU kursi roda, hamba pun ke belakang masjid dekat parking menghadap kiblat. Habis khutbah tu imam mayang, hamba mayang macam biasa, sah dak mayang hamba. Baik. OKU orang kurang upaya, tak ada kaki duduk atas wheelchair. Tapi dak boleh nak turun dari kereta ujang lebat. Jadi dia parking kereta di belakang masjid. Dia semayang ikut orang dalam masjid. Dia di luar masjid. Dengar tak ni? Baru faham. Bila faham soalan, insya-Allah kemah jawapan. Siapa-siapa yang semayang di luar masjid, sama ada belakang masjid atau kiri masjid atau kanan masjid, asalkan belakang daripada imam, sah semayangnya dengan syarat dia dengar suara imam atau nampak pergerakan imam atau nampak makmum bergerak atau dengar suara makmum. Kalau pak-pak ni tak ada, baru tidak sah. Nampak imam pun tak nampak, suara imam pun tak dengar, makmum pun tak nampak, makmum pun tak dengar suara, tak tahu orang ada buat benda, ikut juga, tidak sah. Faham? Jadi dia semayang belakang masjid, sama ada duduk atas qadah, duduk dalam qadah, duduk atas lori, duduk atas divider, terlindung dengan RZ depan, kepung dengan pokok bunga, duduk belakang pokoknya, depan ada kubur, belakang lagi dia duduk, hukumnya sah belaka. Faham lagi? Mudah.